Apa doa perisai Rasulullah untuk dua cucu kesayangan yang Nabi anggap seperti anak-anaknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Mesti semua orang nak tahu apa doa perisai Rasulullah untuk dua cucu kesayangan yang Nabi anggap seperti anak-anaknya, Hasan dan Husain alaihimassalam wa radhiyallahu anhuma. Satu hari, Nabi pergi dekat dua cucu kesayangan ni. Nabi kata, dulu moyang kamu, iaitu Nabi Ibrahim, membacakan doa ini kepada anak-anaknya, iaitu Ismail dan Ishaq alaihimassalam. A'udzu bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Dalam satu riwayat lain yang kedua-duanya adalah sahih, satu dalam Tirmizi dan satu lagi dalam Al-Bukhari. Nabi berada dengan dua cucu kesayangan ni, Nabi berdoa, Nabi kata, u'idhukuma, aku memohon perlindungan untuk kamu berdua. Bikalimatillahi tammah, dengan perkataan-perkataan Allah yang maha sempurna. Min kulli syaitanin, daripada gangguan semua syaitan. Wahamah, dan daripada apa-apa yang berbisa. Wa min kulli ainin lammah, dan daripada mata yang memudaratkan. Anak kita untuk perlindungan, kalau kecil, anak sebulan, 3 bulan yang ada masalah dan sebagainya. Kalau tak ada masalah pun, hidupkan sunnah ni, baca doa ni, doa Nabi Ibrahim untuk anaknya. Dia juga adalah doa Rasulullah untuk dua cucu kesayangannya. Jom amal sunnah Nabi, jangan lupa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.